Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, tu dah bersih, alhamdulillah, terang dah. Sekarang tinggal sini lagi. Penat ni. Tapi kita kena buat ni. Ni pokok D24 ada kan. D24 yang ni. Kita nak buang ni semua ni. Ni. Semua ni nak bagi clear. Bawa sampai ke pangkal pokok cempedak tu. Okey, di sini ada dahan kayu pokok, tak tahu pokok limau apa, duri panjang tapi dah besar, tak ada buah langsung. Okey, sudah kena tebang, wassalam. Sebelah sini pokok petai. Okey, tu ada parang. Apakah nak menebas, nak bercakar sebagainya. Kita nak clearkan dekat sini. Nak membakar lah. Kena bakar juga. Tapi ni semua hidup kan. Cuma kayu yang mati ni saja. Dan habis rumput-rumput kering yang kita nak cakar boleh jadi umpan api. Okey, jom kita try. Tapi buat masa ni tak apa, saya off dulu dah. Nanti dah siap sikit kita naikkan balik. Okey, masih banyak lagi Tapi tak apa, buat slow. Dah berasap. Satu kebun berasap. Sampai ke sana tadi. Ni tengok angin tiup. Okey, kayu-kayu ni je dengan kayu ubi kayu tu lambat sikit lah. Tu belah atas tu dah berasap tu. Tu berasap semua. Sekarang angin tiup, bawa ke sana, bagi berasap. Pokok ni pula biarlah dia berasap. Okey, kita teruskan membakar secara beransur-ansur lah, insyaAllah. Kita habiskan satu persatu. Kalau tak boleh nanti kita sambung lagi lah. Boleh tahan penat. Dia dah 6 series ni, tak boleh nak buat kerja secara heavy. So kita berdikit-dikit. Tengok perkembangan dulu. Tu kesan api yang bakar. Tapi bagus juga. Bila bakar daun-daun yang lembap, yang basah, dia mengeluarkan asap yang banyak. So cantik lah asap tu. Asap tu pergi ke sana. Nampak? Penuh. Tadi sini semua berasap. Okey. Alright, kita sambung lagi. Sekarang kita kan kita sambung Okey.
Okey, sebelum balik kita letakkan rumput kering atas tu belah belakang sana. Tu sana dah berasap. Sekarang dia menuju ke situ untuk mengasap-asapkan keseluruhan. Kalau angin tiup sampai tu, sampai ke sana semua kan. Ni sekarang angin sedang bertiup. Dia bergerak. Memang best. Best lah pandang. Kelabu satu kebun. Alhamdulillah. Sekurang-kurang pun dapatlah menghalau serangga yang ada dekat kebun ni kan. Pedihkan mati dia ialah menghalau. Satu. Yang kedua, dapatlah bersihkan sikit depan ni. Okey. Tenaga dah tak cukup. Power dah makin kurang. Jadi kita stop dulu. Nanti ada masa kita sambung lagi. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Kobonden.